Memang Jadi kering memang dia pernah buat pakaiannya. Ni pakaian Kedah lah. yang ni yang masuk dia ikut pakaian tu dia dekat sini. Dia. Dia tengok dari sini orang tahu ni Kedah. Ni Kedah. Kalau buat ada macam lain sikit orang tahu ni Terengganu. Setiap sampai ni, Ya. dia nama ni sampai. Setiap sampai ni Ada dia dia ada dia. ciri-ciri. Termasuk juga ni. Kadang-kadang sampai ni Kedah. Ya. Tapi dia pakai apa tu, apa kisah sangat lah. Pasal kadang dulu ni kisah-kisah juga, tapi kadang-kadang orang tu sedap. Tapi kalau yang ni pakam dia betul lah. Dia pakaian dia Kedah dengan menyusuri dengan dia punya ni semua. yang tu. Pada look tu membezakan siapa dia. Yang tu ada titik. Mana dia kena cabut baru orang tahu no. Kalau Kalau terjumpa lah. tengok kat sini orang akan tahu dia ni daripada negeri mana. Kat kan. Kalau orang dulu kan. Dia ikut pangkat dah. Lu 3, lu 5. Ni dia ni dia punya ni lama punya no. Ni bila antik. Zaman mana? Tani Dia 50 tahun ke atas tu kira antik lah. dia no. Banyak orang tak faham satu benda. Sebab orang tak Allah reti. jadikan semua ni benda hidup. Setiap kayu ni dia kenau. Ya. Kenau ni dia ada dia punya khasiat tertentu. Ya. Macam ni Munimat. Kemunimat ni kalau raja-raja kita nak dia punya keris semua dia punya kemunimat. Kebanyakan yang raja Siru ni pakai gading lah. Orang hitam ni pun ada. Dia ada benda bab syair, benda bab. So bila satu tu pemakai orang yang pakai keris tu dia akan impact. So dia ada elektromagnetik. Kita punya tantian ni, kita punya pusat ni, pasal apa keris ni diletak pusat. Siapa pula ada daripada pendik. So saya tu lah, kalau kita nak cakap pasal budaya Melayu orang ni tak ada satu pun lah yang sengaja dia adakan sengaja tu. Cuma lani lah dia pakai pakai sawai ni. Dulu ada sebab pakai pending siapa, bengkung tu berapa inci, semua tu ada kira-kira. So bila keris ni diselit atas aura benda ni dah lekat atas. Tambah lagi tiap-tiap hari dia selalu berada ni. Pasal apa pula orang asap keris? Ke asap ni dia boleh buang negatif energi yang Pada keris. pasal benda ni semua benda hidup. Selepas dia absorb satu energi, so kita neutralize balik dengan asap. Asap pula kita pakai kemian. Kemian juga apa boleh neutralize benda tu. Sama juga dengan limau. Dia pemandi ataupun dia cuci. Bila dengan limau tu untuk neutralize. Tapi orang tu ingat ni ada pemujaan. Ya. Satu lagi kan pasal apa dia pun suruh balut dengan kain kuning lah dah. Yang tu salah satu tak mau bagi orang kacau lah. Kalau orang balut kain kuning kita pandai lah buka. Tak mani. Salah tu payahlah orang buka macam tengah orang. Kalau jepun lagi susah. Pedah lebar, lepas tu kali nak buka dia tutup ni. Pasal apa? Ayak liong ni ataupun apa ni dia boleh lekat kat besi. Besi tu boleh karat. Keris ni banyak orang tak tahu. Kita lah ni suka cuci keris lah. Cantik lah kan. Orang dulu keris dia pun suka ambil karat. Sebab apa? Dia pun nak kempur. Dia pun bisa tu. Dia pun jolok ke tangan. Lepas tu kita akan jumpa banyak-banyak yang dulu semua. Tapi mereka akan cuci tak mau jadi hois, tak mau jadi makan usia. Dia pada jaga. Tapi tak ada keris dulu semua yang cantik. Buka memang mesti ada karat. Mesti ada karat. Kalau yang pakai tembok. Tapi bila orang jaga, sekali-kala mereka buat muharram. Dulu setiap awal muharram, mereka akan cuci ya.